supaya ibu-ibu dan ayah-ayah sedang bahawa perkara ni sedang berlaku. Bijak media sosial, jaga minda. Ibu-ibu ayah, kalau sana, ibu bayangkan dulu kita ada 3 saja saluran TV. TV1, TV2, TV3. Itu pun acah-acah kita tingkatan sikit, masuk U sikit ya. Ada TV7, TV9. Seingat UAM lah. Lepas tu main lah zaman Astro apa semua kan. Itu pun kita dah pening dah untuk kita hadapi ataupun counter balik apa yang kita lihat. Sebagai contoh, drama-drama yang dimainkan kat dalam TV yang ditunjukkan oleh siaran-siaran TV tertentu pada masa tu telah mempengaruhi pemikiran kita. Ataupun iklan-iklan, cerita-cerita kartun, cerita Adiwira, Avengers apa semua ni, Gaban apa semua ni telah mempengaruhi sikit banyak perangai kita. Apatah lagi ibu-ibu ayah-ayah, kalau kita lihat zaman sekarang ni, tiap-tiap orang ibarat ada satu stesen TV dan dia berhak cakap apa pun diri dia terhadap orang lain berpendapat, dan tak semestinya pendapat dia betul dari segi komuniti, dari segi syarak, dari segi sosial, tak semestinya betul. Tapi dia peduli apa? Itu adalah siaran TV dia, ataupun itu live dia, ataupun itu konten dia. Itu yang kita kena takut, ataupun kita kena tapis, kita kena sedang. Jadi anak-anak kita cabaran tu telah meningkat ataupun berlainan cara ada emosi minda dan cara kita didik tu. Jadi hendaklah kita ni bijak dalam menangani perkara tersebut, ataupun kita sebut sebagai bijak media sosial untuk anak-anak ataupun untuk ibu ayah, dan bijak juga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi UM nak sebarkan awareness ni kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, supaya ibu-ibu dan ayah-ayah sedang bahawa perkara ni sedang berlaku kepada anak-anak kita. Okey, sama-sama kita tangani, ambil yang baik. Allah, mudah-mudahan kita lakukan secara sejagat dan berkomuniti. Mudah-mudahan ianya berjaya.